Tuan, boleh tak Tuan memperkenalkan diri? Saya Sarjan Feron daripada unit K9 IPD Kelang A. Okey. Sarjan Feron, boleh tak memperjelaskan program pada pagi ini? Okey, sedikitlah saya jelaskan. Okey, untuk pagi ini kita dijemput oleh sekolah SK Bujong untuk membuat persembahan daripada sekolah kita. Pagi ini kita buat dua untuk bahagian itu, bahagian K9 bahagian serbaguna dan K9 narkotik. So pagi ini kita orang akan tunjukkan persembahkan macam mana tugas-tugas K9 untuk pengetahuan budak publik ataupun untuk orang awam lah, termasuk untuk sekolah-sekolah, program sekolah lah, cara-cara K9 bertugas. Apa yang mana yang bahagian-bahagian dia mana yang bertugas, ada untuk hak untuk jenayah, ada hak untuk pengesahan narkotik, dan ada satu lagi untuk mengesan eksplosif, tapi kita tak bawa pagi ini. So cuma kita yang bawa untuk narko, jenayah dan narkotik saja. Okey. Terima kasih Sarjan Feron untuk segala idea dan memperkenalkan program pada pagi ini. Terima kasih. K9 Haji, Corporal Timothy bersama K9 Unit dan Corporal Garrett bersama K9 Beno. Okey, Cik Garrett, di belakang. Berkaitan keselamatan dan juga pencegahan, kamu boleh memberi idea ataupun memberi jawapan yang sesuai. Dan itu kemahiran kamu ataupun pengalaman kamu nanti terpaksa ada.